Saya bagi pihak diri saya dan keluarga saya mengucapkan terima kasihlah di atas sumbangan ini. Saya rasa memang eloklah sebab sumbangan ini memang diperlukan oleh artis-artis veteran. Kerana mereka dalam keuzuran, sakit, nak makan, kan nak belanja. Kebajikan ni yang disampaikan dekat artis-artis veteran ni banyak syukur kepada Allah. Saya rasa kalau boleh dapat berterusanlah kerajaan membantu pada kami semua. Sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Satu Malaysia. Terima kasih dan bersyukur banyak-banyak saya ucapkan. Dengan adanya sumbangan yang macam ini, semestinya semua pelakon-pelakon bintang-bintang filem amat bersyukur kerana pertama kali yang diadakan oleh yayasan. Dan saya berharap sumbangan ini akan berterusan sampai ke generasi yang akan datang. Kerana kita ni maklum sajalah, macam orang-orang macam saya berlakon sudah 65 tahun dalam industri ini. Saya tak stop. Sampai sekarang saya masih bekerja. Sekali lagi saya mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada yayasan dan kerajaan Malaysia.